Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rizal Ahmad, founder Islam Trader Network. So, saya punya disclaimer keluar pada slide yang sebelum ni. Okay. Tapi untuk video kali ni saya akan baca disclaimer disclaimer saya. Okay. So, video ni disediakan adalah untuk tujuan pendidikan dan perkongsian pengalaman peribadi saya sahaja. Segala pandangan, strategi dan contoh yang dikongsi adalah berdasarkan pendapat peribadi saya dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan, kewangan ataupun dagangan profesional. Okay. Saya tidak mewakili mana-mana institusi kewangan, broker atau entiti pelaburan yang dikawal sedia oleh Suruhanjaya Security Malaysia ataupun SC Malaysia dan juga daripada Bank Negara Malaysia, BNM. Okey. Dagangan mata wang asing seperti forex, komoditi, kripto yang melibatkan risiko kerugian modal yang tinggi adalah tidak sesuai untuk semua individu. Anda disarankan untuk membuat penilaian risiko anda sendiri dan mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan berlesen sebelum memulakan sebarang aktiviti dagangan. Saya dan pihak Islam Trader Network tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian kewangan atau putusan pelaburan yang dibuat berdasarkan kandungan video ini. Okey. So, sebenarnya video ni tajuk dia ialah saya bukan baru saya bukan baru dalam dunia trading. Pengalaman saya dalam dunia trading ni bukanlah setahun bukan 2 tahun, bukan juga 5 tahun dan bukan juga 10 tahun. Saya agak lama dalam trading ni. Okey. Tapi yang paling lama ialah cikgu-cikgu saya dah kan. Okey, cikgu-cikgu saya lama. Okey. Saya mula mengenal dunia trading pada tahun 2010. Sehingga sekarang saya trade. Okay. So kalau ikut total selama 15 tahun saya berada dalam dunia trading. Okay. Dan saya trade. Saya bukanlah orang lama sebenarnya. Saya bukan orang yang paling lama. Yang paling lama ialah cikgu-cikgu saya lah. Contoh cikgu pertama saya zaman dulu sampailah sekarang, kalau saya nak belajar saya kena cari cikgu. Saya tak belajar dekat YouTube, saya tak belajar dekat TikTok, saya tak belajar dekat Telegram, tak. Dari zaman dulu memang saya belajar dengan mencari cikgu. Okey. Cikgu pertama saya ialah Hector. Bila saya sebut cikgu, maksud dia lebih pengalaman daripada saya, betul tak? Sebab dia mengajar saya tentang ilmu tu. Jadi kalau saya start 2010, mungkin dia start lagi awal. Jadi saya bukanlah orang yang lama dalam dunia trading. Hanya 15 tahun saja. Ya, dalam dunia trading ni. Kalau ikutlah daripada 2010 sampai 2025. Okey. Dan saya still lagi trade. Okey. Walaupun dengan pengalaman 15 tahun. Cikgu pertama saya adalah cikgu Hector. Yang dia adalah cikgu saya di luar negara. Cikgu kedua saya adalah cikgu Khalid Hamid. Dia adalah pakar support and resistance. Dia adalah cikgu daripada Malaysia. Saya pun belajar dengan dia. Saya panggil dia cikgu sebab saya belajar dengan dia. Tapi tak kenal pun saya. Saya adalah orang pertama yang beli e-book dia pada tahun 2012. Lepas tu saya follow up dengan setiap update dan segala sampai sekarang ke buku dia saya still lagi beli. Sebab bagi saya belajar dengan cikgu is very amat bagus lah daripada you belajar dengan YouTube. Belajar dengan YouTube, tanya apa-apa pun tak dapat jawab. Okay? Ataupun dengan TikTok ke, dengan Telegram ke, Telegram ada orang boleh jawab. Okay? Dan cikgu ketiga saya cerita balik. Cikgu Khalid Hamid. Saya belajar cikgu Khalid Hamid tahun 2012. Bermakna dia ni sebenarnya lagi pengalaman trading sebelum saya. Walaupun saya trade 2010, tapi cikgu Khalid Hamid dia pernah bekerja di bank dalam bahagian trading. Tak silap saya Jadi sebelum dia keluarkan buku ataupun e-book dalam bahasa Melayu tahun 2012, sebelum tu dia pernah kerja trading dan dia juga trade. Dia orang Shah Alam. Dia orang Shah Alam. Okey. Lepas tu pada cikgu Hector dan cikgu Khalid Hamid saya belajar. And then yang ketiga cikgu saya adalah cikgu Hanzo. Cikgu Hanzo, saya rasa ramai kenal cikgu Hanzo. Hanzo Shadow Codes, dia punya YouTube channel. Okey, nama YouTube channel dia. Okey. Itu dekat cikgu Hanzo saya belajar supply and demand. Okey, supply and demand. Banyak juga saya belajar dengan dia, and then banyak juga saya buat test ilmu dia dan saya combinekan dengan support resistance. Okey.
Sebelum ni dia bukan support resistance tak boleh nak trade zaman sekarang. You boleh trade, tapi kalau you ada ilmu supply and demand, you confirmation untuk you trade tu agak tinggi lah ya. Agak tinggi. So itulah saya nak cakap, saya bukannya baru dalam dunia trading. Walaupun saya kata saya bukan pengalaman setahun, 2 ataupun 5 tahun pengalaman dalam trading, tak sebenarnya. 10 tahun pun saya bukan pengalaman 10 tahun dalam trading. Saya pengalaman dalam trading selama 15 tahun, 15 tahun. Adakah saya tak trade? Saya trade sampai sekarang. Daripada 2000 saya kenal dunia trading 2010. Saya trade profit 2011, penghujung 2011. Lepas tu profit tak banyak lah. Okay, and then bila 2012 tu di area Jun tu saya dah start, dia punya profit tu makin lama makin tinggi ya. Okay, sehinggalah sekarang. Okay, so itulah video ni tentang saya nak beritahu. Bukannya saya nak beritahu sangat sebenarnya. Sebabnya saya tengok komen-komen orang, ada juga orang mengadu kat saya tentang ada orang loss sebab bagi duit kat IB, suruh IB trade. Oh, itu memang masalah. Itu masalah. Itu cerita terbaru. Cerita dulu. Saya cerita dulu. Dulu saya pernah jumpa seorang di Kuantan. Saya tak nak sebut nama tempat ya. Dia pencen. Dia menggunakan duit pencen dia untuk buat pelaburan forex. Duit pencen dia total 20,000 K USD. Saya nak cerita sikit. Saya tak tahu dia tahu mana dia belajar dengan siapa, saya pun tak tahu. And then masa tu saya agak terkenal dengan blog Ilham Trade Network, yang saya kata saya adalah founder Ilham Trade Network. Sebenarnya blog tu dia start tumbuh tahun 2012 ya. Okay. So dia contact saya. Saya kata tunggu saya balik kampung lah. Masa saya duduk Shah Alam kan, tunggu saya balik kampung. Lepas tu masa saya balik kampung, saya tak beritahu dia. Saya tak beritahu dia. Yes, tak beritahu dia. Tiba dia contact saya. Dia kata ada kat mana? Saya kata ada kat kampung lah cakap kan. Masa saya tak beli rumah lagi kat Kuantan tu. Okay. And then dia ajak jumpa. Okay. Ni saya cerita pengalaman saya tak ingat tahun berapa. So saya jumpa dah dia dekat, saya tak ingat dekat Shell ke ataupun terus ke rumah dia. Tapi saya jumpa dia dekat ni, tapi last kali terus ke rumah dia dah. Terus ke rumah dia tunjuk apa yang dia trade. Tengah floating negatif $14,000. Tak pernah saya tengok floating negatif $14,000 daripada 20,000 tu. Dia minta tolong saya saya dapatkan dia punya modal. Saya kata kat dia, kalau dapat $14,000 you boleh loss, kenapa you tak ada kat loss? Ataupun bukan kat loss lah, you tak ada stop loss ke? SL tak ada ke? Saya pun tak tahu trade macam mana. Okay. And then selepas buat perjanjian, dia kata nak bayar saya apa semua benda. Saya sebenarnya tak suka pun trade untuk orang. Saya tak nak pun trade untuk orang. Tapi bila saya tengok dia kesian, dah lah dia bawa pencen, duit pencen dia buat modal. Benda ni risiko. Sebab tu kata trading bukan untuk semua orang ya. Trading bukan untuk semua orang. Jangan percaya sangat dengan kata-kata hype yang melampau-lampau biasa kalau hype sangat tu biasa dia menipu lah. Okay. Itu pengalaman saya. Okay, and then saya kata kat dia, kita kena tutup dulu apa yang loss ni. Apa yang loss ni kita tutup. Apa yang kata orang loss ni dia boleh dia betul lagi, maknanya boleh diperbetulkan lagi, kita akan maintain. Lepas tu kalau dia setuju, saya kata okey. Kalau you tak setuju, you terpaksa lah. Saya tak tahu sampai bila dia punya duit dalam dapat berapa ya. Lepas tu saya cakap dia dengan satu syarat, bila saya tutup, saya balik ke Shah Alam biar saya trade account ni. Lepas tu dengan syarat you jangan masuk apa-apa trade untuk account ni. Lepas tu dia pun setuju. Hari tu juga saya ada tutup beberapa position yang saya kata tengok dia punya floating itu melampau sangat, jauh daripada dia punya market structure. Market structure dia agak jauh lah bagi saya. Memang confirm dia akan loss ya. MC dia 20,000 tu boleh MC ya. Dia bayar dengan floating loss 14,000. Okay. And then bila saya tutup, saya balik ke Shah Alam, dia kata tidak bayar saya. Saya kata tak payah bayar apa-apa. Dia kata saya nak tolong je. And then balik Shah Alam tu,
saya trade juga akaun dia. Saya buka satu laptop, trade akaun dia. Tapi dalam masa yang sama saya trade akaun saya lah. Okay. And then akhirnya berjaya sampai seingat saya hampir $8,000 saya dapat. Lepas tu dia melanggar syarat. Dia melanggar syarat. Sekali dia melanggar syarat, dia masuk position. Kalau masuk position tu profit tak apa. Saya tengok dia masuk position pun saya nampak dah salah. So saya contact dia. Saya kata minta jangan masuk position lah. Saya tengah struggle nak ke dia punya modal 20,000 tu. Okay. And then dia pun stop. Okay, stop. Lepas tu tak lama tu saya dah sampai 18,000 lebih tak salah saya. Dia masuk lagi position. Masuk lagi position. Saya call dia, dah lah cakap kan. Saya tak boleh nak cover lah kalau macam ni. Sebab kalau you dah masuk position, you lost, saya nak cover apa? Nak cover you punya loss? Dah lah saya cover you punya loss sebelum ni. Itulah maksudnya. Nak cerita sikit, saya bukannya orang baru dalam trading. Bukan orang baru dalam trading. Kalau tengok janggut saya pun dah beruban dah janggut. Rambut je belum lagi. Beruban janggut saya. Misai saya tak tahu. Okay, rambut saya memang tak beruban lagi. Tapi saya pun beruban lah. Tapi rambut tak beruban lagi. Sebab saya agak lama Okay. So saya cerita sikit macam-macam pengalaman orang saya jumpa loss dalam trading. Yang terbaru ialah IB lah. Ramai yang saya pelik dia bagi duit ke IB. Itu yang saya pelik banyak duit dia berbelas ribu kau bagi ke IB. Buat apa, hilang macam tu je. Lepas tu mengadu kat saya. Saya nak buat apa? Saya nak buat apa? Saya tak ada buat apa. Kau minta balik pada IB kau. Aku tak ada buat apa. Sebab kita dalam trading, broker yang tak berdaftar Malaysia, dia orang tak ada undang-undang. Kita tak ada undang-undang pun. You nak mengadu kat siapa? Dekat SM Malaysia. SM Malaysia cakap apa? Broker tu bukan berdaftar pun kat Malaysia. Nak buat report polis. Report polis berdasarkan apa? Atas broker tu. Broker tu pun tak berdaftar kat Malaysia. Semua broker luar negara. Sampai dah sekarang. Okay? Sehinggalah SC tubuhkan regulation 1 bulan November baru ni. Makna IB signal provider tidak dibenarkan membuat iklan-iklan ataupun jual signal. Okay? Tidak dibenarkan. Okay, sebab tu saya baca saya punya kata orang disclaimer saya tadi. Maksudnya saya bukannya pakar keuangan Ini adalah pendapat peribadi saja. Untuk pendidikan dan perkongsian berdasarkan pengalaman peribadi saya sahaja. Okey, dan saya bukan pakar keuangan. Kalau anda nak trade, masuk dengan trading, saya tak kisahlah saham ke apa yang nak masuk. You kena dapatkan penasihat keuangan yang berlesen supaya dia ajar anda. Saya bukan penasihat keuangan berlesen. Tapi saya cuma tahu tentang candlestick. Apa juga candlestick yang digunakan, tak kisah dalam saham ke, dalam kripto ke, dalam forex ke. Okay, apa juga dia guna candlestick. Saya boleh ajar anda untuk membaca candlestick chart dan bagaimana possibility position yang sesuai. Okay? Sebab saya tak ajar forex, saya tak ajar saham. Saya banyak menerangkan tentang candlestick candlestick. You tengok saya punya YouTube pun saya cerita tentang candlestick. You tengok saya punya blog Alhamdulillah pun saya cerita tentang candlestick. Walaupun you tengok support resistance ni bukannya candlestick. No, it's candlestick. You nak tanda candlestick kat mana? Nak tanda support resistance kat mana kalau you tak ada candlestick? Bagaimana cara tanda support resistance? Bagaimana cara tanda supply and demand? Based on candlestick. So saya ajar berkenaan tentang candlestick dan possibility position yang sesuai untuk anda trade berdasarkan condition candlestick tersebut. Okay. So saya selalu orang cakap, kau trade forex kau trade forex ke? Aku trade. Aku trade saham juga. Tapi aku tak trade gold. Asal kau tak trade gold? Tak kisahlah. Orang ramai trade gold nak kaya kan. Nak kaya trade gold. Saya bukan orang trade gold. Sebab tahu gold tak boleh. Gold ke silver ke whatever tak boleh. Saya trade saham je lah. Okay. Saham saya trade. So saya trade forex lah. Forex pun depend on broker. Macam saya tengok banyak ke broker kat Malaysia ni yang orang pakai broker tu dia kata Islamic account. Okay. Saya pun masuk juga broker tu, saya tengok. Bukan Islamic, tak ada swap zone je. Tarik betul. Tak ada swap zone je. Gold ada, silver ada. Apa benda lah. So saya broker saya memang kat luar negara. Okay, yang ada Islamic account, dia ada Suruhanjaya Islamic account, Suruhanjaya Islamic Syariah. Suruhanjaya Syariah.
Saya buka account kat diorang pun saya guna akad tu. Dia bagi hantar form, lepas tu nak sign tu, dia call, berakad, saya sign, lepas tu saya hantar balik form tu. Sebab bila syariah ni memang tak ada lah goal tu. Dia ada forex dia. Okey. Tapi macam sekarang ni saya lebih pada saham jugalah. Okey, saham juga. Saham ni macam seronok sikit. Seronok, masa dia taklah teruk sangat masa dia 9 sampai 5 petang, sampai pagi 5 petang. Ya okey lah. Lepas tu ada position kita masuk. Tak ada position, tak payah masuk. Sama juga dengan forex. Ada position masuk, tak ada position biarlah. Kan? So, macam dah. Nak cerita pasal saham pun saya tengok candlestick. Saham saya tengok candlestick. Sebab saya kata saya bukan mengajar orang tentang cara nak trade profit, cara nak trade cepat kaya. Tak, saya tak ajar orang. Saya ajar orang tentang baca candlestick. Walaupun ilmu saya buat dalam e-book tu, ilmu support resistance, ilmu supply demand, itu based on saya punya pengalaman. Lepas tu dah saya buat e-book tu, tak guna reference apa-apa pun. Semua dalam kepala je. Semua dalam kepala. Okay. So, sebab kalau saya cerita perjalanan hidup saya tu macam saya dah cerita sebelum ni. Kalau tengok saya punya ni pun ada pesan scar. Itu boleh tengok lah pengalaman hidup saya. Entah bagaimana saya koma, bagaimana saya sihat balik, bagaimana saya bangun balik untuk trading. Okay. So, itu saja untuk video ni. Yang saya nak beritahu, saya bukannya orang baru dalam dunia trading ya. Pengalaman saya selama 15 tahun dalam dunia trading. Dan saya tahu ramai lagi yang trader yang lebih pada saya. Mungkin dia lebih 20 tahun dan dunia trading 30 tahun dalam dunia trading. Okay. Saya pernah jumpa orang dekat mana saya kata Pahang lah kat saya tempat yang macam tak sedap pula. Dia trade, orang kampung tak tahu dia trade. Tapi ada setengah orang kampung tahu. Yang salah satu orang kampung dia tu borak dengan saya. Cerita Mamat ni trade. Lepas tu macam mana, entah macam mana saya pergi rumah dia dengan kawan dia tu dekat kampung tu. Dia pun ceritalah dia trade forex masa tu. Zaman tu mana ada kripto pun tak ada zaman tu. Kripto tak ada, forex je lah. Kan? Saham saya tak pasti. Saham zaman tu pun tak ada katanya. Saham yang sekarang sampai yang sekarang lah kot, yang nak bursa ni. Tak ada yang trade online. Sekarang dah ada lah. Yang bursa boleh trade online. Saham di US you boleh trade online. Saham di China ataupun HK Hong Kong you boleh trade online. Zaman dulu tak ada. Zaman dulu forex je lah. Okay. Saya pernah stop dalam dunia forex sekejap lepas saya tahu forex tu haram. Tahi betul. Saya stop sekejap. Sebab bila saya tengok, masa kecoh, forex haram. Apa benda ni kan? Aku ni forex ni. Takkan aku buat kerja haram. Dan saya stop. Agak lama saya stop. And then saya cari search dekat Google, broker apa yang sediakan Islamic account. Dan last kali dia tunjuk broker di, tak payah sebut lah. Kan panggil saya introduce IB introducing broker. Tak, saya bukan IB. Okay, di luar negara broker saya di luar negara. Sampai sekarang saya guna. Dia lah Islamic account yang saya kata siap dengan akad. Siap dengan akad. Saya buka account. And then dalam currency dia tak ada pun gold. Sebab dia tahu gold tu haram. Silver tu haram. Sebab dia macam mana saya cakap nanti you kaji sendiri lah Yang broker tu dia ada syariah punya mana yang orang panggil Suruhanjaya apa? Maksudnya saya punya form yang dia bagi itulah form untuk akad tu berdasarkan akaun syariah. Okey. Saya rasa itu saja untuk video pada hari ini tentang saya bukan baru dalam dunia trading. Dan saya percaya ramai lagi yang orang lama dalam dunia trading. Mungkin 20 tahun, 30 tahun lebih pada saya Saya cuma in the middle lah, 15 years 15 years. Bukan yang setahun dua saya dalam dunia trading. Saya agak lama. Okey. So itulah saya cerita. Saya harap kadang-kadang ada juga komen-komen saya tengok Saya tak delete pun komen dia orang. Saya tengok je. Saya senyum je lah. Saya tahu dia tahap mana. So, bila dah lama dia tahu dia ni tahap macam ni. Kalau dia tahu, Mamat ni hebat. Dia komen tu, Mamat ni hebat, power dia ni. Dia tahu sebenarnya. Bila dah lama dalam trading dia tahu. So,
Macam komen negatif pun saya tak delete pun. Saya tak delete, biarkan dia. Saya biarkan dia. Kalau orang ni, kalau orang lain dia boleh mengamuk. Saya lantak lah. Bukan kali pertama saya dapat komen negatif. Ya. Dulu-dulu lagi lah. Dulu-dulu lagi saya tak peduli pada komen negatif. Saya bukannya kata orang, lantak lah. Dia ilmu dia, aku ilmu aku. Dia pandai ilmu dia, aku pandai ilmu aku. Gitu je lah. Okay. So, saya itu saja untuk video pada hari ini. Agak panjang, saya buat 15 minit. Dia dah 20 minit. Okay, so saja video pada hari ini tentang saya nak inform yang saya bukan baru dalam dunia trading. Okay, saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.